langkah-langkah yang akan diambil oleh SADA. Persiapan penganjuran 5 di Langkawi 19 hingga 24 Mei, langkah-langkah yang dipertingkatkan untuk menangani ataupun memberi jaminan bahawa sepanjang penganjuran 5 pada tahun ini bekalan air bersih yang dikendalikan oleh SADA akan terjamin, seperti mana kita memberi jaminan dan kita buktikan pada penganjuran 5 pada tahun 2 tahun yang lepas. Di Langkawi ini ada lebih kurang 33,000 akaun, termasuk domestik dan juga komersial, yang bermasalah 0.1% saja, itu 32 akaun. 32 akaun. Kita jangkakan 5 akan dikunjungi oleh 300,000 pengunjung yang beli tiket dan tak beli tiket. Tapi orang akan hadir. Sebenarnya 5 ni pertambahan pengunjung ke Langkawi 300,000 pada jangkaan, dan permintaan air akan meningkat 30% daripada kadar biasa. Saya nak baca panjang langkah-langkah yang telah diambil, jadi saya edarkan slide melalui setiap sahabat akhbar untuk saudara-saudari sudut dari sana lah. Nak baca panjang sangat, berapa puluh muka dia, SADA buat siap-siap supaya tuan-tuan tak salah lapor. Yang kedua ialah kemarin kita adakan mesyuarat majlis tindakan membenteras dadah MTMD peringkat negeri, majlis tindakan benteras dadah. Majlis tindakan ini di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah, dan kita telah dibentangkan dengan senario semasa penyalahgunaan dadah dan bahan. Ada yang tidak diketerikan sebagai dadah lagi, masih berbentuk bahan, tapi dia akan dimasukkan. Sebab banyak sekarang ni bukanlah dadah konvensional, tapi dadah sintetik, dadah chemical, macam-macam nama. Yang terbaru ialah penggunaan dadah melalui pengambilan ataupun penggunaan vape. Sebab itulah ada usaha yang bersungguh-sungguh daripada kerajaan negeri, beberapa kerajaan negeri dan jabatan agensi NGO yang menyokong penuh langkah untuk mengharamkan penjualan vape. Ada satu dadah yang 1 titik RM10 dimasukkan ke dalam cecair yang digunakan sebagai bahan sedut itulah. Dan vape ni lebih mudah tersebar, kerana kalau tak isap dia mati, dia padam, dan dia boleh diedarkan dengan mudah. Kalau dulu kaedah dululah pengambilan kata ganja, dia balut ke, dia bolah rokok, kalau dia cucuh, dia kena isap sampai habis. Dia habis benda tu cepat. Mungkinlah dia boleh pasing juga 1-2 orang, seorang 2-3 sedut. Tapi vape ni, bila dia titik benda tu, dia boleh simpan dalam poket, jumpa kawan dia, baru dia bagi. Boleh share sampai 10 orang. Jadi penyebaran dia lebih meluas dan lebih mendatangkan bahaya yang lebih luas. Sebab itulah saya rasa dadah ni dah jadi industri di seluruh dunia. Lebih pesat negeri-negeri atau negara-negara membangun industri macam ni pun pesat juga. Jadi kita menghasilkan pendapatan yang banyak daripada kepesatan ekonomi. Kita juga menghabiskan wang yang banyak untuk mengubati masalah-masalah yang bersabit dengan dadah. Baru-baru ni PDRM ada menyebutkan tentang kadar penyalahgunaan dadah yang tinggi di beberapa negeri, termasuk di Kedah. Semalam kita didedahkan dengan angkanya 12,000 daripada 2.21 juta rakyat negeri Kedah. Kadar penyalahguna dadah ni antara yang tertinggi. Dan kita ambil pendedahan itu sebagai positif.
Dan antara kadar peningkatan itu berlaku kerana banyak tangkapan. Mungkin di tempat lain pun ramai tapi dah tak tangkap. Jadi tak jadi statistik. Bila tangkap baru jadi angka statistik. Dan daerah yang dikatakan tinggi itu antaranya ialah daerah Pendang. Pendang ni ada pusat rawatan swasta untuk penagih-penagih. Penagih yang mendapat rawatan di situ pun dimasukkan sebagai penyalahguna dadah. Jadi Pendang jadi tinggilah. Orang Penang macam rasa nak marah sikit. Populasi Penang 100,000 je. Tapi kadar penyalahguna dadah tinggi pasal dia ada pusat rawatan. Kembangannya membimbangkan. Majlis kemarin ini telah membuat satu keputusan untuk mempergiatkan langkah-langkah di peringkat negeri dan daerah untuk membasmi penyalahgunaan dadah. Antaranya ialah langkah segera kerajaan negeri untuk mengharamkan penjualan vape sebagai salah satu medium untuk meningkatnya penyalahguna dadah sintetik. Dia orang kata boleh order online sekarang. Dia main titik masuk dalam botol tu, dia belah bayar RM10. Sampai ke peringkat itu. Masalah ni telah menjadi kudis dan barah dalam masyarakat kita. Semakin maju, semakin hebat ekonomi dan perkembangan dunia, semakin besar juga disease yang dibawa bersama dengan itu. Industri ini telah jadi satu industri komersial yang merosakkan orang ramai. Dan kerajaan negeri ambil perkara ini sebagai satu perkara yang serius. Semalam kita bersetuju untuk di peringkat daerah dipengusikan oleh beberapa daerah. Akan dibantu sepenuhnya oleh OCPD. Datuk CPO mari pun beri jaminan semua OCPD akan bekerjasama penuh, termasuk dengan pengarah pegawai AADK di peringkat daerah untuk mempergiatkan usaha membenteras penyalahgunaan dadah. Saya kata kalau kita tak beri penekanan yang serius kepada isu dadah ni, sejauh mana pun kita melangkah dalam kemajuan dan pembangunan negeri, negara, hebatnya ekonomi kita, tapi masyarakat kita rosak. Saya serius ni sebab dadah ni dia mendorong kepada pelakuan jenayah. Pecah rumah, curi motosikal. Yang saya sedih adalah pasal curi sekarap. Dia curi sekarap di kampung-kampung. Orang motong 4 hari himpun nak beli baju sekolah, anak nak pergi sekolah. Pipi tengok orang tolong kutik dah. Dia kutik sekarap kali dengan pok tu sekali. Dia curi. Dia bukan nak kutik macam orang tuan kebun tu kutik. Dia bawa plastik hitam, dia remat dia. Matang mana rabut. Kan dia dengan pot sekali, dia boh dalam plastik tu. Dia nak tarik. Kalau biasa, siapa biasa motong. Sekerap dalam pot tu. Kadang-kadang dia sambung dengan pancok tu. Sebab sekerap dia susu menitik daripada pancok. Masuk dalam pot. Dia jadi getah itu. Dia tarik sekerap, sekali-kali dengan pot, sekali dengan pancok tu jalan. Jadi tuan pergi kebun esok ni tengok. Pot tak ada. Pancok pun tak ada. Duit pun tak ada. Jadi saya bayangkan, walaupun bagi setengah orang yang tidak pernah alami, dia kata benda kecil, tapi bagi orang yang kena curi tu, benda tu derita yang besar bagi dia. Kata dia himpun 4 hari dah, anak dia nak sekolah. Pipi tengok, bukan raya sekerap, pot tak ada, pancong tak ada. Derita tu lebih besar bagi dia daripada derita orang lain yang mungkin bagi setengah orang kecil. Saya duduk tengok benda tu berlaku banyak. Pasal tak dadah ni dia nak RM50 sehari dia nak belanja. Dia kutip 3 baris. Boleh dapat RM50 3 baris. Pokok getah tau. Kawan nak dapat 3 baris pun. Pedih pinggan-pinggan ni duk bongkok-bongkok kan. Topok ni pergi curi. Saya ambil kesempatan ni jugalah. nak ajak masyarakat kita, komuniti kita beri perhatian kepada perkara-perkara kecil seperti itu. Kerana perkara kecil bagi setengah orang,
bagi penoreh getah sangatlah besar. Sangatlah derita, berat derita tu.